Penang. Kita nak convert kereta ni. Aspek, tambah kamera belakang, tambah lane wash, tambah radio V spec, radio, lane wash, aircon belakang. Asal tak ada kita tambah. Kita tengok ni stick kosong, tukarkan yang ni. Cara buka senang. Siap juga. Lane wash semua calibrate semua. Ni reverse lah. Reverse camera pun kita pasang. Ini aftermarket punya. Okey gambar dia, cuma dia satu view sajalah, tak ada third angle. Lane wash tekan button. Nampak ada. Tutup pun boleh. Bagi signal kat kiri ada. Okey, kanan tak ada. Lepas tu setting lane wash semua macam asal balik. Di sini kan. Tu lane wash. Tu semua macam asal balik. Ini delay berapa second, 2 second ke. Right, itu saja, siap. Aircon pun dah berjaya. Angin. Ini nanti abang ni nak tukar yang auto punya. Kita kena pasang sensor sekali, tarik masuk sini. Ada masuk wiring sikit lah. Boleh buat lah. Function asal auto headlight ni semua tak kacau lah. Kita tengok sekarang gelap kan. Kalau ni dia still ada auto. Ada auto. Lampu menyala. Alright. Cuma fog lamp dia abang ni dulu pasang orang lain. Kalau pasang ori boleh sambung dekat stick sini juga. Okay, so itu saja. Siap.